Hai guys, kembali lagi ke Dina Mikael. Sekarang aku nak buat cerita drama seorang saja. Kali ni aku tak ada orang dan teman. Jadi kali ni aku seorang. Direction aku bersedih dah. Okey, sedih ya. Dan bersenang dah dengan cerita ni. Sedia dan reaction 3, 2, 1. Ya Allah, hujan. Sedang cepat ke sini. Allah. Macam mana aku ada kayu di sini? Aku rasa ada masalah je kot. Mungkin je. Macam mana TV ni boleh buka lagi? Wait a second. Apa ni? La ilaha illallah. Bahayanya. Ya betul, aku nampak sesuatu tu. Apa ni? Jap, aku pegang jap. Cuci tangan jap. Geli. Bahaya betul tu. Jap, kita tengok dari sini. Lampu sini buka. Japlah. Apa saja ni pula? Rumah aku ni hantu kan ke? Ada masa aku tidur dululah. Dah pagi. Belum pagi kot. Aku rasa dah lah tidur dulu. Jap. Aku tengok luar jap. Tak boleh tengok ke ni? Aduh. Sekejap tidur sikit. Masih malam ke? Ya betul ni. Covid. Tadi aku tak lihat. Ya Allah, apa ni? Pasal apa dia terbuka di sini? Luar tu tak boleh. Macam betul. Pasal aku dah tutup balik. Pelik juga lagi. Astaghfirullahaladzim. Biar betul. Sekejap. Aku rasa ada sesuatu ni. Sekejaplah. Okey. Pasal sini pun gelap. Sekejap kita tengok. Astaghfirullahaladzim. Biar betul ni. Apa ni? Dabah-dabah. Dia tangkap ni. Bahaya betul lah. Okey, lagi. Astaghfirullahaladzim. Allah Akbar. Aduh. Apa? Sekejap. Kita tengok berita. Aduh, ya Allah. Sekejap. Biar betul berita ni. Dia kata malam ni bukan malam biasa. Ada orang kacau kat rumah. Kecuali aku. Rumah aku. Biar betul. Tadi. Sekejap. Baca balik. Kalau ada siapa, kami akan merawat rumahnya. Tapi kami tak sempat jadi waktu hujan. Dan tu. Aduh, macam mana ni? Aduh, bahayanya. Seram tu hari ni. Bukan hari biasa. Mungkin je ada sesuatu yang menakut aku. Jap, aku tengok jap. Mesej siapa ni? Ada menghantui kat rumah aku ni. Virus dari laptop ni lah. Komputer ni ke? Jap. Wait a second. Macam mana bau sesuatu? Jap. Macam dia satu. Macam ada. Jap, aku dah muntah jap. Jap. Sakit gila baunya. Bau bangkai. Bau bangkai ke apa ni? Aduh. Jap. Aku duduk jap. Aduh. Astaghfirullahaladzim. Jap. Aku mimpi je ke ni? Aku fikir kisah benar. Jap. Aku tengok dulu jap. Betul ke? Masih hijab.
Masa tu aku lihat tapi walaupun tu lampu jap ni. Okey, macam biasa. Lampu tengah tutup. Jadi kunci pula. Lupa nak buka. Okey. Masih okey je. Lampu masih dibuka. Okey, biasa je hari ni. Jadi kali ni aku rasa biasa dah. Alhamdulillah, terima kasih Allah. Hello guys, kali ni itu saja hari ni dan terima kasih untuk menonton. Video pun dah selesai. Bye.